Hey guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman. So hari ni aku nak makan Seoul Garden. So aku buatlah vlog. Walaupun ni lah Seoul Garden ni aku rasa semua orang dah tahu dah. So ni antara pilihan daging, ayam yang ada. And ini yang korang boleh order. Dan ini side dish dia. Biasalah fish ball dan segala jenis ball. Ini dia punya sayur-sayur. Ini dia punya sos. Ini dia punya makanan yang dah siap. Macam nasi goreng, mi goreng semua. And ni dia punya beverage. Ada ice cream sekali. And ada 6 perisa. Memang wow. So ini antara yang aku dah ambil. So pada aku Seoul Garden ni masih lagi yang the best steamboat yang kau boleh makan lah dekat KL ni. So ni benda-benda yang kau boleh order secara free. Cuma just kau kena order lah. Dia tak letak dekat situ. So contoh macam mutton, lepas tu lamb and crab. Macam tadi tu crab, tu semua kena order. Kau just order je. Kau just tekan, nanti bila dah siap dia akan panggil kau. Dia free of charge je. Bukan free of charge lah, maksudnya termasuk dalam apa yang kau bayar tu. So aku nak try dulu dia punya daging. Ini aku tak ingat lah daging apa, sebab aku dah rekod ni dah lama sebenarnya. Aku tak ingat ni kambing ke mutton ke apa, tak ingat. Tapi memang sedap. Okay, macam kau tahu, senang cerita macam mana. Kalau kau dah pernah makan Seoul Garden, aku boleh kata dia punya kualiti masih sama. Dan kepada siapa-siapa yang tak pernah makan Seoul Garden, tolonglah makan Seoul Garden. I mean like, bukan tolonglah makan Seoul Garden, I mean like macam this is one of the best steamboat yang kau boleh makan lah. Instead of kau pergi macam, sorry to say lah, macam Sukiya yang tak halal lagi semua. Yang ni at least dah ada halal semua. So yeah. Okay guys, so kepada sesiapa yang tak pernah makan Seoul Garden, aku boleh kata dia one of the top 3 steamboat lah, franchise steamboat yang kau patut pergi rasa at least once lah, kalau kau tak pernah rasa kan. Kalau kau pernah rasa sebelum ni dan kau dah lama tak pergi, pergilah. Macam pada aku, kualiti dia masih sama macam first time aku makan dulu. And aku tahu sekarang dah banyak dah steamboat-steamboat yang lain kan, macam Pak John, Sukiya kan. Tapi pada aku contoh macam, okay, kalau aku bandingkan lah dengan Pak John okay, cuma mungkin in terms of dia punya pilihan daging dan sebagainya, dia kurang sikit pada aku lah. Okay, aku rasa Seoul Garden better. And dia punya in terms of this pemilihan variety of choices dari segi dia punya makanan tu, bukan sahaja daging, tapi maksudnya makanan-makanan lain tu, pada aku Seoul Garden tu lebih interesting. Dia punya variation tu, dia punya pilihan tu. So kau boleh, dia punya pilihan makanan tu lebih interesting. While Sukiya pula, sejujurnya aku tak pernah pergi makan sebab Sukiya still tak ada halal jakim. So aku, ya kita dah was-was tu, dia dah jadi syubhah. So pada aku, orang alam lah, siapa yang dah pernah pergi makan tu terpulang lah kan. Tapi kalau nak cakap pasal sebelum ni viral sebab Sukiya tu ada jenis daging yang yang nipis tu, lepas tu kau celup, lepas tu kau boleh pusing dan sebagainya, ataupun dia punya sos kan. Benda tu semua steamboat lain dah buat dah. Dah buat benda tu. Macam bila Sukiya viral pasal sos dia and dia punya daging tu, steamboat lain buat benda yang sama. Cuma dan dekat Seoul Garden pun kau boleh buat sos tu sendiri. So pada aku, itulah, pada aku, kita sebagai umat Islam, kita carilah yang memang dah terbukti dia punya status halal tu lah, pada aku lah. So itu just nasihat aku. So pada aku, Seoul Garden is one of the best steamboat, dan aku definitely will recommend to anyone yang nak pergi makan steamboat, pergilah Seoul Garden instead of kau pergi mana-mana tempat yang still tak halal. Macam tu lah. So yeah, of course masih top 3 di hati aku. Easily rated as 9.5 out of 10 lah pada aku, Seoul Garden. Okay, so aku situ saja untuk hari ni. Sebelum tu, masa aku pergi tu untuk birthday, so dapat diskaun tau. Dia untuk birthday kau dapat diskaun, aku tak ingat berapa persen, tapi memang murah lah daripada sebelum murah daripada harga asal lah. Maybe 50% ke, aku tak ingat lah, tapi murah lah. So yeah, at least kau dah lah sedap, lepas tu kau dapat harga murah pula. So memang pada aku, yeah, very easy to recommend lah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.